Padu tak padu speaker ni, kita try. De semana, só rolê bom. Ela chega e diz: Kuat dia. na festa do fim de semana. Kak telinga aku ni tak padan dengan saiz dia weh. So guys, ini dia speaker mini daripada Monster, iaitu Monster Blaster Micro. Nama pun Micro, patutlah kecil. Oh, suara padu mat dengar tadi Pecah telinga aku weh. Kalau korang ni yang jenis suka dengar audio yang kuat-kuat, tebal-tebal, bass dia berdentum-dentum, ni jawapannya. Bunyi dia memang tak boleh buat bincang. Oh, sakit telinga aku tak habis lagi ni. Kau tengok design dia cantik sangat-sangat cantik. Ada belakang ni dia tulis Monster and dia clip So kalau korang nak clip dekat mana-mana pun boleh lah. Brand Monster ni bukan baru Dia lahir sejak 1979. Lagi tua dari aku So bukan main-main lah kalau melibatkan audio ni. Boleh katakan cukup-cukup pakar untuk menghasilkan sebuah speaker ataupun audio yang berkualiti. Body dia kecil je guys, nampak? Besar tapak tangan aku je, lagi kecil lah, boleh genggam macam ni. Dan sangat-sangatlah senang nak bawa. And charging pula dekat bahagian belakang ni, dia bagi charging untuk korang charge menggunakan Type-C lah. Support juga untuk fast charging. Dekat bahagian tepi ni dia ada 3 butang sahaja. Simple je, tak ada complicated punya button lah. Yang best sekali, wah, ada clip So korang boleh clip dekat mana-mana je. Aku clip dekat sini boleh, dekat topi pun boleh Tengok. Nampak tak? Oi, style mat. Kalau macam ni dah boleh gantikan earbud korang lah. Lagi sedap kan? Yang best juga, dia bukan clip semata-mata dia magnetic. So tak kisahlah apa-apa saja tempat yang ada besi yang mana dia boleh melekat, dia akan melekat. Contohnya macam ni. So tekan baik kuning untuk beli. By the way, terima kasih Monster hantarkan speaker ni kepada aku.